Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya Jaya Prakash. Kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Beberapa hari ini, semalam hari ini, viral di TikTok, Majlis Bandaraya Seremban, di mana mereka telah melakukan tindakan penguatkuasaan kepada pemilik rumah yang gagal membayar sewa rumah majlis berkenaan lah. Okey, so tindakan mereka telah pun diambil dengan membuka pintu besi, sebab dikatakan mereka tak bayar sewa sehingga 34,000. Banyak tu 34,000 tak bayar sewa, sedangkan sebulan hanya RM150 sahaja. Okey, so jom kita tengok video berkenaan berkaitan tindakan majlis yang membuat penguatkuasaan. Cakap dia apa? You cakap apa? Saya tahu. Saya tak tanya tu. Nanti ni. Masih orang mati ya? Ada. Tindakan. Boleh buka pintu? Kita telah hantar notis dan juga surat-surat. Bayar kan hari ni? Belum bayar. Tak cukup. Tak cukup. Hutang itu juga sudah itu juga saya bayar. Saya selalu kerja. Tunggu. Puan, kita telah hantar notis dan juga amaran supaya Puan kena bayar sewa yang tertunggak. Tetapi sehingga hari ini anda masih gagal cuai enggan bayar tunggakan sewaan. Jadi kita dari MBS hari ini datang ke sini untuk mengambil tindakan selanjutnya, iaitu kita nak buka pintu. Walau bagaimanapun kami dapati Puan adalah bukan penyewa yang sebenarnya. Macam mana Puan boleh masuk rumah ini? Puan merupakan penceroboh tau. 34,000 Puan. Banyak. 50 aja kena bayar. Saya cakap dia tidak rombong kata dalam masa menunggu lidah kata menani kita solid wanita. Rumah ni rumah majlis kita sewa RM150 sebulan. Dan ini bukan rumah kebajikan lah. Jadi hari ini kita akan ambil tindakan untuk buka pintu. So bukan pintu ni sahaja, semua pintu yang ada dalam rumah ni. Okey, sila izinkan saya masuk. Okey, sila. Biarkan kami buat kerja kita. You tolong saya tolong you. Grill buka sekali. Grill. Kalau Puan tak datang bayar, kita cakap dia apa? You cakap apa? Okey. Tapi mana atau apa? Saya rasa dia seorang yang kena lekatkan. Sampai dalam rumah ke? Abang ni betul tak apa? Bagi peluang untuk bayar tunggakan sewa rumah ni tinggi. Tunggakan sewa dia RM21,350. Jadi memandangkan peluang kita dah bagi, tapi tiada bayar lagi buat. Jadi hari ni MBS akan buka semua pintu di rumah ni. So izinkan kami masuk Okey. Sila. Okey. So ada sampai 34,000 tak bayar. Okey, 34,000 kalau tak bayar tu kita cuba kira kita cuba kira 34,000 tak bayar bahagi dengan RM150 sama dengan RM226 bagi dengan 12 bulan. So selama 18 tahun dia tak bayar sewa berkenaan 18 tahun. Okey, yang seorang lagi RM21,350 yang tadi tak silap saya bagi RM150 sebulan bahagi dengan 12 sama dengan 11 tahun. 11.8 tahun dia tak bayar sewa. Jadi bagi pendapat peribadi saya, tindakan penguatkuasaan ini bolehlah diambil bagi pendapat peribadi saya, sebab rumah tu sepatutnya dalam murah, sepatutnya boleh dibayar tapi ada yang tak nak bayar, dan ada pula kes bukan pemilik asal yang sewa tapi dia sewakan kepada orang lain. So kalau kita tengok video tadi pun ada anjing dan
macam-macam masalah dekat sana sampai tak bayar. Okey. Jadi saya sokong dengan tindakan itu. Semua pintu dia dah buka. So saya harap penyewa lain yang menyewa dengan kadar seperti ini melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai penyewa dan bayar duit. Apabila mereka bayar duit, barulah duit tu boleh di-rolling untuk kerja-kerja penambahbaikan ataupun kerja-kerja selenggara di kawasan berkenaan. Okey. So apa pendapat anda berkaitan video ni?